Opah, berapa umur sekarang, Opah? 80. 80. Tapi nampak sihat lagi, Opah, Berapa tahun dah makan kat sini? Rasanya 35 tahun lebih dah. Daripada Medan Kek dulu. Dari muda dululah. Mi kari dia memang terbaik. Recommend. Memang recommend, Harga pun berpatutan lah. Opah masak dekat sini berapa puluh tahun dah goreng, Opah? 40 tahun mula-mula basuh pinggan aja. Oh, mula basuh pinggan, lepas tu baru start goreng. 40 tahun, Masya Allah. Apa nak masuk? Yang itu nak masak untuk berapa orang makan tu? 2 orang. Oh, tengok Opah pandai tengok order ni. Opah, berapa umur sekarang, Opah? 80. 80. Patutlah. Air tangan orang lama. Masya Allah, air tangan legend ni. Orang lama. Tapi nampak sihat lagi, Opah, Tangan Tuhan bagi. Ya, Dia benar. Kita, bukan opah buat tangan ni jadi sedap makan. Ya. Opah, ini kuotiao kerang ke kuotiao goreng biasa? Biasa dengan kerang. Sekali masak, sekali kalau orang order, Opah boleh buat paling banyak apa? 3 ke 5? 10. 10 paling banyak. Opah, saya nak order 3 bungkus boleh? Boleh. Oh, tengok cara Opah tu Ina lain benar. Okey, ini yang order kerang lah. Iyalah. Oh. Ni kuotiao kerang harga berapa ringgit, Opah? Dia pun dalam sebelah tu dah. Okey, baik. Nasi Ini cara kandar. Opah basuh kuali, Kena cuci, dia bersih. Betul. Alright. Bubur minyak, bubur bawang putih, telur. Baik. Ini apa? Air sup. Sup ikan bilis. Rebus 24 jam. Dari malam sampai esok pagi. Rebus ikan bilis tu tapis. Opah, paling banyak orang order yang biasa ke yang kerang? Biasa. Biasa, Korang mahal. Cukup bulan banyaklah cukup bulan. Oh, tengok hari gaji lah. Orang ada duit lah. Ada duit. Tapi sini jenis kuotiao kering ke basah-basah sikit? Basah-basah sikit? Kalau nak basah, bubur lah sup. Dia tengoklah kalau orang minta basah, Opah buat basah lah. Ini nak makan macam ni. Nak basah ya. sikit. Ya, ini yang biasa. Biasa harga berapa? RM8, Right. Okay, dia ada apa tu? Dia ada daun sup, daun bawang. Daun bawang. Daun bawang. Bos, sini yang paling best seller orang Ipoh kalau datang selain daripada kuotiao goreng, confirm mi kicap. Ya, saya betul. Mi kari, daun sup. Mi sup. Ya. Saya nak order mi kicap satu. Okey. Kedai daripada tahun berapa? Kedai daripada tahun 1979 sampai sekarang. Asalnya daripada Medan Kit. Pintu kayu. Pintu kayu. Sampai sekarang lah. Di sini dia berapa tahun? Dah 10 tahun dah. 10 tahun daripada mak saya lagi. Daripada mak lagi Ya, saya. Tapi sini paling legend orang suka kuotiao goreng Ya, saya. Air tangan Sebab orang lama. Orang lama. Kedai buka setiap hari ke macam mana? Setiap hari Selasa sampai hari Ahad. Daripada pukul 7 sampai 2:30 petang. 2:30. Bang, dekat sini fishball, fish cake semua buat sendiri Ya, fishball semua kita buat sendirilah. Bukan beli dekat tak orang. ada, bukan beli kat orang, kita Jadi buat sendiri. next video boleh ke kita buat boleh, video boleh. cara penyediaan fishball, fish cake? Boleh. Boleh. Baik. Ni mi kicap yang kicap. famous bila customer datang sini. Okey. Dia mi kicap biasa orang Ipoh makan dengan kuah kari bang Ya, kuah kari. Okey. Memang mantap. Memang mantap Alright. Dia kuah kari dia tengok dia macam memang pekat. Kuah kari ni resepi berapa puluh tahun? Ni resepi daripada mak saya. Ni rempah pun kita buat sendiri juga. Kita Rempah masak. buat sendiri juga? Ya, saya. Kita masak sendiri rempahnya. Maksudnya nak rasa yang pure air Yang tangan memang orang pure. Ipoh sini Ya, lah tempat saya. dia. Mi Ya, kari one. Ya. Air tangan legend Opah. Umur 80 tahun. Tapi yang best kat sini korang tengok sangat ramai orang. Ini kuotiao kerang. Tapi sebelum kuotiao kerang kita nak cuba kuotiao biasa dulu. Ini kuotiao goreng biasa. Dah sejuk sikit ni. Tapi masih berasap. Biasa pun ada ayam Ada fish cake. Tanpa bercakap banyak. Bismillah. Kalau style Ipoh ni, suapan pertama mesti ada rasa bawang putih. Kemudian dia rasa plain. Kemudian yang menyedapkan lagi sebab dia ada ayam Dan dekat sini, fish cake, fish ball yang diorang hidangkan untuk mi kari, semua diorang buat sendiri, proses sendiri. Dan next time, kita akan buat video penuh macam mana cara penyediaan diorang buat fish cake dan fish ball. Bismillah. Mantap. Kalau di Ipoh, sos ni diorang akan makan dengan kuah kari dan juga kuotiao goreng. Okey, kita buat sos. Dan ini kuotiao kerang. Kita nak cari kerang. Ini kerang dia. Kerang dia pun boleh tahan banyak. Kita makan dengan sos dia. Bismillah. Sos ni juara. Sos asam ni sedap. Orang Ipoh memang suka sos asam ni. Bismillah. Korang tengoklah berapa ramainya orang datang kat sini. Korang boleh tahu rasa makanan dekat sini. Lepas ni kita nak makan mi kicap. Ini makanan memang autentik orang Ipoh. Ini resepi legend daripada mak dia, daripada dia berniaga kat Medan Kit dulu. Dah puluhan tahun dah. Bismillah.
Okey, suapan terakhir, kuotiao goreng A plus. Bismillah. Makan pula dengan sos ni memang jadi. Sos dia pula pedas-pedas. Kuotiao goreng tak pedas. Rasa plain, rasa kicap, bawang putih dan sos ni menyedapkan lagi. Bismillah. Dan dekat sini mi kari, rempah kari buat sendiri, bukan beli. Fishball, fish cake ni semua buat sendiri. Nanti saya akan buat satu video khas untuk kita tengok cara penyediaan dia. Memang saya tengok kilang dia memang dia orang buat sendiri. Rasa kuah kari dulu. Bismillah. Oh, dia Ipoh punya mi kari ni, dia tak boleh banyak santan. Banyak santan tak sedap. Bismillah. Kemudian dia kena ada rasa serai. Dan ini mi kicap dia. Orang Ipoh makan mi kicap. Mi kicap ni kena gaul. Nak lagi basah-basah sikit, kita kena bubur kuah kari. Ini orang Ipoh. Tapi orang luar kebanyakan dia orang tak pandai makan mi kicap ni. Ipoh ni memang puluhan tahun. Orang Melayu daripada dulu meniaga mi kicap ni. Dan orang Cina kat Ipoh pun banyak juga yang jual mi kicap ni. Nak kuotiao boleh, nak mi boleh. Nak bihun pun boleh. Kita makan mi dia dulu. Bismillah. Mi kari Wan ni memang Kalau saya muda-muda dulu, kalau makan mi kicap ni, saya suka bubur sos sikit kat sini. Bagi dia pedas-pedas sikit. Okey, gaul. Okey, kemudian makan. Tengok, ini tauhu yang dibuat sendiri. Tengok tu. Dan dalam dia ada fishball atau fish cake. Boleh bubur sos kat sini, lebih sedap. Bismillah. Cara makan dia. Bismillah. Tengok tu, ini yang dibuat sendiri. Bismillah. Nak order bihun sup, kuotiao sup, mi sup ada, kari pun ada, bihun sup, mi kari semua ada. Tapi yang paling saya recommend, mi kicap, kuah kari. Kuotiao, kerang. Korang tengok orang yang ramai datang kat sini, korang boleh tahu macam mana power dan legend yang makan kat sini. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Berapa tahun dah makan kat sini? Dengar cerita daripada muda kan? Saya daripada muda lagi di sini. Apa favourite kalau datang sini? Saya suka makan mi kari dia lah. Mi kari dia memang terbaik lah. Mi Saya kari. minta fishball, fish cake memang tambah. Ya. Abang recommend tak penonton Nasmah Badrul untuk datang cuba makan kat sini? Boleh lah, yang mana-mana yang suka makan mi kari, bolehlah cuba. Tempat saya recommend sini memang terbaik lah. Memang terbaik, Mi kari dia memang terbaik. Tu paling favourite kalau datang sini order apa? Paling favourite mi kari. Mi kari, kuotiao kari memang padu bang. Tengok makan habis. Selain daripada mi kari, kuotiao kari, apa lagi menu yang pernah order kat sini? Goreng-goreng, lepas tu puri dia bang. Abang recommend tak penonton saya datang cuba makan Memang sini? recommend. Memang recommend, Harga pun berpatutan lah. Patutan. Pakcik, dengar cerita dah lama makan kat sini. Daripada tahun bila makan kat sini? Saya makan di sini daripada Medan Kek dulu. Oh, memang Maknanya legend. daripada muda, sampai dah bercucu. Masya-Allah. Masih di sini lagi. Selalu favourite kalau datang sini makan apa? Semua menu tu istimewa. Memang air tangan pure orang Ipoh. Memang pure orang Ipoh. Saya tengok abang makan habis ni. Habis, Alhamdulillah. Berapa tahun dah makan kat sini? Rasanya 35 tahun lebih dah. Masya-Allah 40 tahun. lama. Maksudnya daripada Betul muda-muda. muda. Habis Muda sekarang zaman pun sekolah. apa favourite kalau datang makan sini? Mi kari. Mi kari Lepas tu mi bihun sup ke mi sup tu. Macam mana rasa dia? Apa sebab yang abang boleh istiqomah makan dekat sini? Rasa kekal. Rasa kekal Ha. Memang tak lari. Tak lari. Jadi recommend tak penonton saya untuk datang cuba makan kat sini? Mesti. Mesti Kalau datang Ipoh mesti. Mesti Cuma orang lama je tahu ni. Ya. Orang baru. Tak tahu. Tak tahu. Saya tengok makcik makan mi kicap tu selera benar. Ya, insyaAllah. Berapa tahun dah makan kat sini? Dari muda dulu lah sampai Dari muda? Dari muda. Tapi sekarang pun tak bertua sangat. dah tua dah 60 lebih. Nampak awet muda ya makcik? Terima kasih. Kalau makcik datang sini, apa yang makcik paling suka order? Mi kari atau mi kicap? Mi kari atau mi kicap? Okey, boleh tak makcik komen tentang rasa mi kicap? Mi kicap tu sedap. Sedap. Lepas tu dia punya fishball dia pun sedap. Oh, pasalnya fishball dia orang buat sendiri. Itu dia sebab makcik yakin. Yakin Itu- betul. itu Pasal betul. kita nak cari yang halalan toyiban makcik itu sebab Okey. makcik rasa seronok makan kat sini. Okey makcik, kuah kari dia macam mana? Cik komen sikit. Kuah kari dia okey, light-light. Light-light. Sesuai lah dengan makcik punya taste. Jadi makcik recommend tak penonton-penonton saya untuk datang cuba makan kat sini? Memang makcik recommend sebab Okey. ni dia punya Islamic. Okey. Lepas tu sedap. Sedap. Memenuhi cita rasa kita lah. Makcik selalu ikut Ashab Badrul ya. Ya betul. Allah. Allah. Ini dapat jumpa orang Masya yang real life dia ya. Allah. Terima kasih banyak makcik.